Kalau setiap bulan masih kena fikir nak simpan ataupun tidak, jawapannya sampai bila-bila pun tuan-puan takkan kaya. Orang kaya tuan-puan, mereka tak buat keputusan setiap bulan. Mereka buat sekali, lepas tu biar sistem yang jalankan. Masalah kita, setiap bulan kita ulang benda yang sama tuan-puan. Nak simpan ke nak belanja dulu? Sebab tu tak konsisten. Kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut, boleh save dulu video ni sebagai rujukan akan datang. Hakikatnya, kejayaan bukan datang dari keputusan besar. Kejayaan datang dari buat benda yang betul berulang-ulang sampai jadi automatik. Sebab tu ramai gagal simpan emas bukan sebab harga tapi sebab tak konsisten. Jadi saya ubah cara. Saya tak nak fikir dah setiap bulan, saya set terus auto debit. Dengan akaun emas Get, tuan-puan boleh buat auto debit setiap bulan. Duit terus potong dari akaun sebelum sempat kita belanja. RM100 pun dah boleh mula. Tak perlu paksa diri, tak perlu overthinking. Auto menabung sama macam auto bina kekayaan, insya-Allah. Bayangkan tuan-puan, kalau 5 tahun konsisten, berapa gram dah terkumpul nanti. Emas bukan untuk trading tuan-puan, emas untuk bina kekayaan. Fokus tambah gram, bukan tengok harga semata-mata. 5 tahun dari sekarang, tuan-puan akan berterima kasih pada diri sendiri atau menyesal sebab tak mula hari ini. Jadi mula kecil pun tak apa. Untuk tuan-puan yang belum ada lagi akaun simpanan emas, saya boleh guide satu persatu, terus isi borang sign up dekat bawah. Assalamualaikum.